So hari ni apa aku nak buat? Mandangkan hari ni hari raya haji, raya semua. Ni aku nak makan rendang paru dengan nasi putih. Betul-betul sedap lah, serius. Ni kalau ada nasi impit, lemang ke apa, memang kau lah. Ya, rendang ni. Bismillah. Buat orang makan nasi putih dengan rendang raya-raya haji. Tapi tak apa lah, aku akan buat juga. Welcome back to YouTube channel Syarul Iqbal. So hari ni apa aku nak buat? Mandangkan hari ni hari raya haji, raya semua. Ni aku nak makan rendang paru dengan nasi putih. Sebab nasi impit tak ada, aku pun agak kecewa sikit kan. Hari raya haji ni nasi impit pula tak ada. Aku pun dah tak sabar tengok rendang ni. Dah lama sebenarnya tak makan rendang kan. So apa lagi korang tunggu? Jom tengok aku makan. Let's go kan. Paru ni kan, besar pula tu. Jom kita makan. Paru ni mak aku yang masak. Bismillah. Masih dia sedap. Ada pula ikan sambal ni. Memang kau-kau lah. Ni kan. Betul-betul sedap lah, serius. Ni kalau ada nasi impit, lemang ke apa, memang kau lah. Ya, rendang ni. Bismillah. Tak pernah dibuat orang makan nasi putih dengan rendang raya-raya haji. Tapi tak apa lah, aku akan buat juga. Belum tahu aku nak bagi tahu korang, korang jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa follow aku punya TikTok dengan IG tau, kat bawah tu. Tolonglah follow kan. Betul-betul sedap lah, aku tak tahu nak cakap apa.
pagi-pagi raya ni, makanan yang wajib korang akan makan tu rendang lah. Lagi-lagi kalau rendang mak korang masak kan, memang betul-betul sedap lah kan. Apa-apa pun kita kena appreciate sikit makanan yang mak kita masak kan. Macam rendang ni, Raya Haji ni memang sedap. Rendang ni memang tercari-cari lah. Geng, lagi sikit ni geng. Nak habis dah. Korang yang mana belum subscribe tu, tolong subscribe . Itu saja video aku untuk hari ni. Korang jangan lupa like, follow and share. Kita jumpa di next video Aku minta maaf sangat sebab aku dah lama tak upload video YouTube ni, disebabkan ada masalah yang tak boleh dielak apa semua kan. Korang jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa follow aku punya IG dengan TikTok. Tolong follow. Alhamdulillah. Kita jumpa di next video, okay? Cuba korang komen korang nak video apa pula lepas ni, okay? Kita jumpa di next video. Bye.